Orang muda belajar tak seberapa, CGPA tak seberapa, tapi gaji nak tinggi, kerja nak mudah, Sabtu Ahad tak ada kerja pendek masa. Lepas tu bila cari kerja tak ada. Jadi kadang-kadang orang HR ni satu golongan yang dibenci lah. Sebab dalam company. Satu sebab of course dia dianggap sebagai balaci kepada bos. Betul kan? Tapi Assalamualaikum warahmatullahi. Anda sedang menyaksikan podcast Borak Kerjaya yang dibawakan khas oleh YAG Academy, yang mana dalam podcast ni kita sembang tentang kerjaya, kita kupas menyelusuri kisah-kisah sukses yang panel-panel kita bawakan kepada anda. Semuanya sukses dengan cara yang tersendiri. Hari ni seperti biasa pun bukan kaleng-kaleng. Mungkin anda biasa tengok kalau kat media sosial viral banyak kali, tapi apa kontennya, apa yang diceritakan, apa orang kata cabang kerjayanya, jom kita sama-sama berkenalan dalam podcast ini bersama saya Wasiril Aswad dan panel yang kita bawakan pada hari ini iaitu Azim Adnan bersama dengan kita. Assalamualaikum. Salam tuan. Sihat Selalu tengok dalam video je. Hari ni tengok depan. Alhamdulillah, handsome orangnya. Dan tajuk kita nak sembang hari ini tentang remote work, freelance atau office. Maksudnya kerja pejabat ke, atau kerja freelance ke, atau kerja jadi influencer ke, mana sebenarnya pilihan yang tepat untuk hari ini. Sebelum kita masuk topik tu, mungkin sedikit pengenalan lah. Orang biasa tengok kat media sosial tu, dia nampak macam dah tengok ni tapi pengenalan yang lebih formal sikit, mungkin background, sekarang tengah buat apa, silakan. Baik, terima kasih banyak tuan dan juga YAG Academy sebab menjemput saya. Nama saya Azim, atau lebih dikenali sebagai Azim. Boleh panggil saya Azim. Mudah. Azim. So saya merupakan seorang content creator dan saya juga adalah seorang usahawan. Saya ada bisnes saya sendiri. Company yang ditubuhkan pada awal COVID pada tahun 2021, iaitu Afya, AFYAA, sebuah makanan kesihatan, sebuah company makanan kesihatan yang kita asaskan daripada bahan-bahan sunnah, dan juga bahan-bahan tersebut adalah bahan-bahan yang premium dan juga patented. So Alhamdulillah dah lebih 5 tahun dah berada dalam pasaran. Kita dah ada beberapa banyak rangkaian produk dan kita dah pun menembusi lebih daripada 5 buah pasaran dunia. Wow, dunia Dunia. So kita ada dekat Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, United Arab Emirates, New Zealand, Australia dan beberapa buah negara lain lagi lah. So itu more to business punya side lah. Itu business on site. Dan saya pun ada juga explore, walaupun saya buat business, saya ada team saya sendiri, saya ada agent saya sendiri yang run the business. Saya juga seorang yang sangat curious dan suka explore. Jadi saya cuba untuk explore in a content creation world. Saya belajar. So far, how's that working for you? Alhamdulillah, very good. Saya follower dah berapa? Follower dah berapa? Dekat TikTok ada 200 lebih. Wow. Follower. IG ada almost 50k follower. Thread ada lebih 15k follower. So jadi ya? Alhamdulillah. Dia kena konsisten je tuan. Okay, so tadi business side satu. Yes. Lepas tu content creation dua. Kalau dari segi, sebab kita borak kerjaya, and also mementingkan pendidikan, YAG ni jambatan pendidikan anda. Dari segi education pula macam mana? Saya am a proud product of UiTM. Saya seorang pelajar UiTM saya start daripada UiTM Foundation, UiTM Shah Alam di dalam Foundation in Law. So saya belajar law, lepas tu saya jump into degree di UiTM Puncak Alam, di dalam business in HR. Jadi ni alumni UiTM lah. Betul. Samalah kita alumni UiTM dan juga kepada anda. Yang geng-geng UiTM boleh komen kat bawah. InsyaAllah nampak dua UiTM bersatu ni nak kongsikan orang kata rahsia-rahsia ataupun teknik atau strategi lah nak berjaya pada hari ini. Jadi tahniah kita ucapkan untuk pencapaian bisnes. Content creator pun jadi. Belajar ambil law dulu, lepas tu ambil HR. Tapi pelik lah, kenapa dah ada degree, dah ada ni, nak selalunya orang bila ada degree ni nak kerja kat company besar, nak kerja kat something yang stable. Tapi you end up buat something macam boleh kata gig economy lah, tak termasuk business tu. Tapi buat content creator, kenapa more to
kerja macam freelance ni, walaupun you boleh kerja dalam company MNC ke GLC ke company besar-besar ni? Saya rasa saya tak tahu pendapat orang lain dan saya tak tahu pandangan orang lain macam mana. Saya punya pandangan, kalau selagi mana kita masih lagi dalam fasa 20-an muda kan, kita nak try as much as possible, try to explore banyak benda. So of course saya tak pernah lah kerja dalam MNC, tapi saya pernah berkolaborasi dengan klien-klien saya MNC. Sebab dulu waktu saya mula-mula kerja sebagai marketing exec dalam sebuah company consultation dan juga training, saya handle training, saya yang organise training, sometimes saya juga yang bagi training. Saya pernah bagi training dekat TMB untuk program back then it was SLIM, Scheme Latihan Satu Malaysia. So saya dah berjaya untuk train alhamdulillah 1,000 graduates untuk ada that business acumen mindset, supaya if anything happens dalam dunia pekerjaan, diorang ada skill business dan juga acumen dalam diri mereka untuk develop business from scratch. Jadi Azim pernah bekerja jugalah, bukanlah keluar daripada study terus ambil route orang kata gig economy ataupun pernah kerja juga. Dah lama, maksudnya saya dah bekerja dengan majikan, dengan company dah lama. Sebelum saya jump into creating my own business, lepas tu saya jump into gig economy. I see. Mana yang lebih lukratif sebenarnya? Sebab kalau kita tengok sekarang ni, kalau ada degree mungkin starting off 2,500. Tapi kalau macam you kan, lepas dah habis daripada bekerja, mula jump into content creator, lepas tu buat business, mana yang lebih orang kata menguntungkan? Sebab orang muda sekarang ni nak yang senang, yang cepat dan masyuk. Itu dia. Dan also freedom. Nak orang kata nak tenang-tenang, tak nak ada bos kan. So macam mana? Dia sebenarnya terpulang kepada objektif dan matlamat individu tu lah. Apa objektif you? Sebab kalau tanya saya punya matlamat simple je. Saya punya matlamat nak freedom je. Oh, nak freedom? Saya nak freedom je. So so basically mesti tak boleh masuk akal. Kalau nak freedom, kena masuk kerja dulu kan. So this sebenarnya part of the strategy. So masuk kerja tu saya nampak sebagai satu platform untuk saya bina networking. Bina skill, dapatkan pengalaman. So that bila sampai ke satu ketika saya dah ready untuk freedom, saya dah ada that resources. So maksudnya you memang design your perjalanan. You nak adakan ni dulu untuk sebenarnya nak pergi pada freedom ni. Betul. Sebab kalau kita tak plan hidup kita ataupun kerjaya kita kan, pathway kita, orang lain yang akan decide untuk plan kita punya kerjaya. Lepas tu kita tinggal follow je. Tapi adakah itu freedom yang kita nak? Adakah itu pilihan yang kita nak? So I always ask myself that lah. So kalau kita tengok dalam masyarakat kita sekarang ni, dah ada dah standard dan juga template yang biasa kita dengar. Belajar tinggi-tinggi, lepas tu kerja sampai 60 tahun, lepas tu pencen. Ya, betul. Which is tak salah. Completely okay. Cuma macam saya cakap, berbalik semula kepada matlamat. Kalau kita nakkan freedom, adakah itu dapat capai kita punya freedom? Sebab masa, komitmen, duit dikekang oleh orang lain. So kalau kita bekerja pun untuk kita dapat flexibility tu, mungkin it's not ultimate freedom seperti mana kita idamkan. Betul. So at the end of the day, saya nampak untuk saya capai freedom tu adalah dengan saya escape melalui business, dan saya kena explore other potential ways on how to make money, so that saya boleh capai freedom tu tanpa terikat dengan mana-mana orang ataupun masa orang. Tapi cara Azim cakap tu macam senang sangat tau. Tak. Benda yang you sebut ni tentang business, kalau 100%, 5% je yang akan survive dalam business. Content creator tu pula satu bidang cabang yang kompetitif. Semua orang nak masuk kat situ. Sekarang you nak stand out susah. Jadi the way you say it macam senang. Adakah senang? Tak, dia tak semudah tu. Macam saya cakap, untuk saya capai tahap untuk saya buat bisnes tanpa menggunakan apa-apa modal. Saya menggunakan modal insan saya ada, pitching, mindset saya, resources saya ada, networking saya ada, saya develop business. So in order for me to dapatkan bisnes yang tanpa menggunakan modal, saya menggunakan duit orang lain, tapi saya kena convince dia. So that requires a lot of process, that requires a lot of years of experience, skill, dan negotiating, networking. So sepanjang saya bekerja tu, selain daripada saya membantu company untuk contribute value, saya membantu diri saya juga untuk bagi value kepada orang sekeliling saya untuk bina that networking, so that they can see the value in me. So anything that I want, I can actually get it. Tapi you nampak muda tau. You cerita tentang experience, tentang value, tentang skill ni semua yang orang dah kata accumulate after some time. Tapi you nampak muda. Saya rasa faktor umur tu bukan satu penentu ni lah. Yang penting bagi saya is dalam jangka masa yang kita ada, umur tak kisah umur berapa pun, apa yang kita buat sepanjang umur tu. I mean,
katakanlah kalau umur saya masih lagi dalam umur 20-an kan. Cara saya cakap macam saya ni dah umur 50-an kan. Tapi saya rasa pengalaman tu. Maksudnya orang saya explore banyak benda, saya bertemu dengan ramai orang, the desire nak kenal ramai orang, nak tahu banyak benda yang kita tak tahu tu yang saya rasa boleh membina accumulative experience lah. Okay, saya nak tanya satu soalan cepu emas lah, sebab ni nampak simple tapi sangat penting. Iaitu tentang direction. You seems like a guy yang ada direction dalam hidup. Persoalan dia, bila you dapat direction tu dan macam mana you dapatkan that direction of life? Nampak macam you tahu apa you nak buat, mana you nak pergi, skill apa you nak ada, networking and so on. Direction. Saya menarik soalan ni sebab saya anggap kan kehidupan saya ni dia satu susunan takdir yang saya rasa cantik lah. Okay. Dia tak perfect. Ada benda yang kadang-kadang saya plan tak jadi, then I have to saya kena cari alternatif lain. Saya kena revamp dan everything. Tapi saya bermula kerjaya saya dengan satu company yang kecil, tapi saya dikurniakan oleh majikan saya yang sentiasa didik dan bimbing saya tentang dunia sebenar. Okay. So dia banyak bagi tahu saya anggap dia sebagai saya punya ex-bosses dulu ni, saya anggap dia sebagai mentor saya dan mereka masih lagi mentor saya. So dia banyak bagi tahu, didik saya tentang how the money works, macam mana nak bekerja dalam MNC, sebab mereka adalah golongan-golongan orang yang bekerja dalam MNC, diorang tubuhkan company itu sebagai bisnes mereka. So ada yang dah bekerja dalam sektor Islamic finance, ada yang dah pernah bekerja dalam sektor publishing, publication companies. So mereka banyak bimbing saya lah. So usually saya belajar banyak and I shortcut the learning curve tu melalui pengalaman-pengalaman mereka bila saya banyak berbual dengan mereka, banyak So in other ways, you dapat direction sebab you bermentor. Ya, saya ada mentor. So is that a shortcut? To me, that's the best way for you to untuk ketahui tentang dunia sebenar dan apa yang you nak capai dalam hidup lah. Sebab kalau dalam bisnes, the best way untuk you escape all these mistakes dalam bisnes adalah you ada mentor, sebab mentor dah lebih banyak lagi kan. Mentor dah langgar dinding, kata tuan guru saya. So mentor dah langgar dinding, so mentor ni boleh guide you dinding mana yang you tak perlu langgar. So you sebagai lebih bijak, learn from other people experience. Yes, I don't necessarily need to experience that. So maksudnya kalau orang tu dia dah experience 10 tahun, saya boleh dah cut short dalam 5 tahun. So I don't have to experience whatever that they have experienced. Okay, sekejap, pasal normally value ni ada banyak. Betul? Duit value, yang kadang-kadang kebanyakan majoriti semua nak duit tinggi, gaji banyak. Ilmu pun value. Betul? Skill pun value. All this, orang kata nasihat-nasihat bagus pun value. Jadi macam masa you kerja tu, gaji you banyak ke atau memang you ambil mentoring tu sebagai value utama? Dalam company kecil tu, bila sebut company kecil mungkin gaji tak berapa besar lah kan. Macam mana? Saya nampak sebenarnya networking yang sebagai satu value yang terbesar apabila saya bekerja. Masa tu gaji berapa? Masa tu okey, saya start sebagai intern dekat sebagai budak UiTM kan, student UiTM. Saya start intern lambat. Okey. So saya masuk intern dan saya punya mindset masa saya masuk intern tu, sebab saya budak kampung masuk KL. So saya punya mindset, aku kena rajin je. So tak kisah bos aku bagi kerja apa, dia hantar aku dekat warehouse untuk pakai barang apa aku buat. So saya akan buat semua kerja. Saya HR, tapi saya tak buat kerja HR. Saya daripada kerja HR, saya buat filing lah, recruitment apa semua tu, saya turun buat kerja marketing. Saya yang tolong pick up the phone, saya yang jadi customer service, saya yang kena beli barang pantry, saya kena tukar mentor lampu, saya yang boleh kata kalau nak cakap dalam bahasa mudah, kulit batak saya lah, kulit batak dalam company tu. Okay. Tapi saya rela buat macam tu to the point, pada bulan kedua, intern 3 bulan kan, bulan kedua CEO nampak kerajinan saya, dia turun, dia bagi saya permanent contract. Dia kata kami berminat dengan tuan sebab tuan punya attitude powerful. So kami nak serap tuan masuk bulan kedua. Sementara sebab tu saya dibayar internship allowance sebanyak 200.5 sebulan. 200.5. So kerja tak macam 200.5. Tak macam 200.5 lah. Saya buat kerja macam betul-betul. Tapi saya buat tak adalah sebab terpaksa. Saya betul-betul nak. Dan pada bulan kedua saya diberikan peluang untuk join the company as marketing exec, dibayar pada gaji 2,500. Bulan kedua. Okay. Sebab tu saya tengah intern, kawan-kawan saya intern, saya dah bekerja sebagai pekerja yang tetap. Dan itu sangat-sangat menarik sebab apa tahu, dalam masa 2 bulan, it's actually magic dalam attitude you. Attitude buat bukan sebab terpaksa, bukan sebab aku bayar 200.5, aku buat kerja macam 200.5, segala benda you buat sebab you nak buat dan you dapat permanent. Yes. Jadi ini sebenarnya something yang very powerful untuk orang yang baru lepas belajar ke apa ke, yang diorang punya aim sebenarnya nak gaji pokok tinggi. Jadi itu saya nak tanya you juga. Is it you tak
go for gaji pokok tinggi. Tak. You just attitude bagus, buat kerja rajin, and then you dapat walaupun you tak minta. Tapi terbalik, yang orang yang keluar daripada universiti semua nak terus nak belajar tinggi sebab nak gaji pokok tinggi. Ini kita akan bincang sebentar lagi dalam Borak Kerjaya. So far so good. Jumpa anda selepas ini. Ramai sebenarnya adik-adik kita lepasan SPM masih lagi duk fikir apa yang diorang nak ambil lepas habis SPM ni. Untuk adik-adik lepasan SPM, jangan risau, kami ada menyediakan diploma in internship untuk adik-adik. Macam mana nak mohon walaupun adik-adik belum lagi dapat result SPM, boleh saja menggunakan result trial adik-adik. Mohon sekarang sebelum terlambat. Link di profil kami, okey? SPM dah habis. Nak sambung belajar apa Aku minat apa pun aku tak pasti. Awak yang tengah tengok video ni, jangan risau sebab YEG Academy menawarkan program-program diploma yang menarik untuk awak sambung belajar. Macam mana nak apply? Boleh tekan saja link dekat profil kami sekarang. Ush, baik. Aku daftar sekarang lah. Scroll social media, tengok kawan-kawan semua dah sambung belajar, dah kerja dah. Korang masih start lagi, tak tahu nak buat apa lepas SPM. Janganlah tunggu jawapan daripada langit. Alang-alang video ni dah lalu dekat FYP korang. YEG Academy menawarkan program diploma untuk korang sambung belajar ataupun korang boleh pilih short courses yang kami tawarkan. Intake dah jalan dah ni. Boleh daftar sekarang sebelum terlambat. Baik, selamat kembali ke podcast Borak Kerjaya. Tadi kita dah buat sedikit opening tau, tapi macam dah masuk dalam tau. Opening sikit je. So kita nak sambung terus dengan panel kita, Azim Adnan, seorang content creator, seorang businessman dan mempunyai kelulusan degree dalam HR. Masya Allah. Tapi yang bestnya bila saya dengar tadi, networking dia tu yang luar biasa. Maksudnya ada mentor, kawan-kawan bisnes, semua ni orang yang berjaya. Maksudnya betul lah, kalau kita bersama dengan orang berjaya tu, kita lah orang, kalau kita orang kelima, kita pun akan berjaya sama. Betul. Kan ada hadis kan, dia kata kalau kita bergaul dengan apa ni, kalau kita banyak berkawan dengan orang yang buat besi, kita akan bawa asap. Kalau kita selalu berkawan dengan orang yang minyak wangi, yang buat minyak wangi, kita akan bawa wanginya kan. Itu rahsia yang kedua, berdamping dengan orang-orang yang berjaya. InsyaAllah, walaupun kita miskin ke apa ke, dia akan bertempik juga. Okey, kita balik kepada topik tadi, yang mana ini melibatkan mentaliti orang muda sekarang. Orang muda belajar tak seberapa, CGPA tak seberapa, tapi gaji nak tinggi, kerja nak mudah, Sabtu Ahad tak ada kerja pendek masa. Lepas tu bila cari kerja tak ada. Jadi apa pandangan Azim terhadap mentaliti budak-budak zaman sekarang? Saya selalu buat live tau malam-malam. Kadang-kadang adalah soalan-soalan. Ni reality ni? Reality. Okay. Kadang-kadang saya memang buat live setiap malam dekat TikTok. So memang banyak lah, boleh kata banyak masalah-masalah budak-budak muda ni mula datang masuk dalam saya punya live. Antara dia banyak lebih kepada kerjaya lah. So bila diorang cakap diorang nak cuba cari kerja, tapi tak dapat, saya tanya dia, berapa banyak kau dah cari? Saya cakap ada lebih kurang dalam sehari 500. Sebab waktu saya bukan nak cakap saya pernah lalui semua. Saya pernah berhenti kerja sebab saya nak berbakti semula kepada arwah abah saya dan juga mama saya. Selama setahun saya tak kerja pada tahun 2017. Saya habiskan semua saving saya. Pada akhir tahun 2017 tu, saya dah betul-betul sesak sampai tak meminjam kawan-kawan saya untuk teruskan hidup. So saya rasa tak boleh ni. Macam mana aku tak ada kerja tapi aku susahkan orang lain. So saya decide cari kerja. Dalam masa sebulan je saya boleh cari kerja. Kenapa? Sebab setiap hari saya target 500 ke 1000 resume saya hantar kepada company. 500 resume keluar setiap hari. Yes. Wow. Dalam masa, so logik tak saya cakap, kalau dalam masa seminggu tu berlambak company panggil saya datang interview. Memang tak menang tangan. Tak menang tangan. Sampai satu tahap apa tahu? Saya dah nak sign dah. Lepas tu ada lagi call. Lepas tu dia call saya, dia kata, Azim, kalau kami nak tawarkan Azim gaji seperti mana yang Tuan Azim nak minta tu. Saya dah pergilah interview dia. Lepas tu dia call, dia nak bagi feedback kan. So saya macam, company ni sikit, company ni banyak. Sampai tak tahu nak pilih mana satu. Saya fikir, tak apalah, tak jadilah. Saya pergi company yang bagi banyak tu. Sampai tak macam tu. So sebenarnya saya nampak budak-budak sebenarnya saya nampak bukan market ni, pasaran kita ataupun dunia kita hidup sekarang ni bukan tak ada kerja. Banyak je kerja. Cuma satu,
diorang tak cukup konsisten dan juga effort diorang tu tak banyak untuk diorang cari apa yang diorang nak. Kalau betul nak kerja bagi saya, kau buat betul-betul lah. Kau cari betul-betul lah. Sampai ke lubang cacing kau kena cari. Tapi drive macam the way Azim buat tu, sebab ada drive tinggi tau, dengan sara ibu bapa, lepas tu memang nak perlukan duit banyak, and then dia punya effort tu macam luar biasa sikit lah. Tapi macam mana untuk orang muda yang selesa, mak bapak kerja, duit dapat setiap bulan, kereta dapat, semua dapat, macam mana dia nak dapat develop this drive dengan sendirinya? Kalau yang bagi saya, yang kalau dah jenis yang semua benda disodok kan, disuap, kereta pun dapat, motor pun dapat, rumah pun dapat, dia tinggal terkangkang je, saya rasa tak ada cara lain selain daripada dia kena juga untuk push diri dia untuk rasai kesusahan tu sendiri. Dia kena mansuhkan mindset subsidi tu. Walaupun katakanlah dia dah ada kan, dia dah ada that subsidi, mak bapak dia semua bagi kereta ke apa ke, dia kena anggap yang seolah-olah subsidi ni satu hari nanti akan ditarik, ataupun dia pulangkan semua subsidi ni lepas tu dia cuba untuk hidup, belajar berdikari sendiri. Kesusahan tu bagi saya mengajar kita untuk thrive, survive. Tapi budak mana yang nak susah? Betul. Betul. Benda nak dah comfort, nak keluar daripada comfort, dia mesti kena ada sebab kan. Kalau tak ada sebab, tak ada maknanya aku nak terus selesa di sini. Betul. Kan. Tapi at the end of the day, saya rasa sebab tu akan datang juga untuk push dia lah. Life tu sendiri akan bagi dia. Life tu akan sendiri yang akan ajar dia lah tentang kehidupan bagi dia. Untuk Azim, apa yang datang, apa yang mengajar you tentang kehidupan sebenarnya? Sebab saya satu, saya faham benda ni daripada waktu saya remaja lagi lah. Satu sebab of course bimbingan daripada arwah abah saya. Yang kedua, saya memang miskin. Saya memang tak ada apa-apa. How miskin? Saya tak define miskin. Miskin maksudnya apa yang saya nak, saya tak boleh nak dapat kalau saya tak usaha. Bukan arwah abah saya tak boleh nak bagi. Cuma arwah abah saya dia train saya apa tau. Saya pernah minta, waktu saya kat ATM, saya pernah minta kereta Myvi dekat dia. Dia bagi saya motor Honda Wave. Tapi waktu tu budak-budak saya kita rasa macam kawan-kawan kita ada kereta, bestnya bawa kereta, kita bawa motor je sikai kan. So minta kat abah kan. Minta abah nak kereta lah. Oh nak kereta, Aziz nak kereta apa? Dia kata kereta Myvi. Oh menarik Boleh abah boleh bagi kereta Myvi. So kita sonok lah. Okay. Tapi dengan satu syarat dia cakap. Oh ada syarat? Apa syarat dia? Dia kata Azim buat semua bajet, berapa duit bulanan Azim dapat, berapa kereta tu kena bayar. Kalau Azim bentangkan pada abah rasa macam boleh survive, abah luluskan. Oh kena propose. Kena propose. Okay. So dia dah ajar saya untuk buat proposal pada tu. Bila saya dengar tu, Allah, macam berat ini bajet. Kita pun berharap aku PTPTN kan. So macam berat ni. Lepas tu lalas saya cakap, tak apalah abah, naik je lah motor dah. Lepas tu dia gelak-gelak macam tu je lah. So saya diajar macam tu. Maksudnya kalau nak something, arwah abah saya dia akan bagi something, tapi dia bagi atas kerelaan hati dia. Kalau saya nak something, saya kena usaha. So saya tak ada apa-apa. So nak tak nak saya kena usaha juga. Contoh saya tak ada kerja, saya perlu bagi makan kat keluarga saya kena makan untuk diri saya tak nak susahkan kawan-kawan saya. So at the end of the day, hidupan tu yang push saya untuk cari kerja sampai 500 setiap hari. Tapi Azim boleh lah, didikan dia bagus, parent dia bagus, dia tak bagi ikan, dia bagi pancing terus kan. Macam ibu bapa yang zaman sekarang ni, yang being very supportive. Anak you content creator, silakan. Anak ni okey, aku bangun masuk bagi kelas apa semua. Jadi adakah salah didikan macam tu untuk anak? Saya tak anggap salah lah. Maksud saya pun lahir dalam satu infrastruktur keluarga yang abah saya, mama saya tak pernah nak push saya untuk buat apa-apa je. Bagi diorang buat je apa yang terbaik, asalkan benda tu boleh menjamin masa depan. Okay. So diorang bagi saya freedom, diorang bagi saya supportive. Diorang being very supportive lah. Diorang bagi saya support. Tapi along the way tu kalau ada benda-benda yang tak elok, yang tak betul, mereka yang akan hukum saya. So at the end of the day, hukum tu of course akan bagi tahu, dia akan marah lah, marah ke, akan sekat lah benda-benda yang lain, contoh macam kewangan dan sebagainya. So that's how saya dididik lah. Tapi untuk parent-parent yang being supportive, dia kena bezakan antara being supportive ataupun being spoil. Whether you spoil ataupun you being supportive to your apa children. signifikan beza? Sebab spoil ni maksudnya diiakan saja apa saja kemahuan anak ni. Okay. Tapi kalau supportive ni dia tahu dia boleh untuk support ataupun dia boleh untuk sokong keperluan anak dia. So kalau contoh anak dia rasa anak dia tu ada kemampuan, ada bakat untuk ataupun ada usaha untuk belajar lebih tinggi kan. Walaupun anak dia tu katalah nak jadi content creator sekalipun. Mak bapak yang supportive, dia akan support, okay boleh. Anakku bolehlah, pergilah jadi content creator yang berjaya, jadi famous, jadi kaya dan sebagainya. Tapi didikan, tapi pelajaran tu juga penting. At least capai sampai tahap degree.
Lepas tu anakku bebas untuk untuk explore apa saja dunia content creation yang kamu mahu. Kenapa penting kena ada degree juga? Why not macam terus jadi content creator, sekali review dapat 10,000, 10,000 dah cukup gaji sebulan. Sebab bagi saya sebenarnya dalam hidup ni kita tercari-cari, kita diberi dan kita dimomokkan dengan jaminan. Okay, security. Okay. Tapi dalam hidup ni saya nampak sebenarnya jaminan tu semua tak ada. Yang kata masa depan tu, jaminan masa depan tu apa? Jaminan tu tak ada kalau seandainya kita tak nak perbaiki diri, upgrade skill kita dan kita ada beberapa reserve skill dan juga backup. Okay. So kalau kita cuba mengharapkan kepada satu, kita takkan ada keterjaminan tu. Sebab kita belajar something daripada COVID lah. Kan? Orang kerajaan yang anggap kerjaya mereka terjamin, berapa ramai yang terpaksa dilepaskan. Macam kebal lah. Betul. So itu apa yang kita belajar daripada fasa COVID. So katakanlah degree ni, walaupun orang boleh petikai lah, degree ni sekarang ni dah tak laku lah. Ya, betul. Ada ramai budak-budak degree sekarang ni tengah terhuyung hayang, tengah cari kerja lah. Ada yang tak bekerja. Meskom tak bagus kan? Meskom tak bagus, HR tak bagus. So sebenarnya bagi saya itu satu mindset yang tidak tepat lah. Degree ni bagi saya, adakah ia penting ataupun tidak? Bagi saya penting. Sebab apa? At least kan, kalau katalah seorang budak tu dia nak jadi content creator sekalipun, at least dia ada degree, dia ada ilmu, dan universiti tu adalah satu tempat yang mana kita boleh bina human skill. Bukan saja kita belajar ilmu yang kita nak belajar, social kita masuk persatuan ke, aktiviti ke, kita negotiate dengan kita punya lecturers ke, is skill, human skill, untuk kita prepare in the real world, sama ada kau bekerja ataupun tidak. Tapi katakanlah kita dah try buat, katakanlah dah habis degree, nak jadi content creator, lepas tu tak jadi, at least ada degree. Faham tak? So at least ada degree. So itu maksud saya, dari segi kalau kita nak dapatkan masa depan yang terjamin, walaupun terjamin tu sebenarnya it's a fallacies, dia tak wujud. Tapi sebabkan kita prepare ourselves, backup. So kalau ni tak jadi, aku ada ni. Always have plan B. So jaminan masa depan tu sebenarnya bukan pada satu industri, bukan pada satu kerja, tapi kepada kebolehan diri yang ada macam-macam skill set yang sebenarnya kalau ni tak jadi boleh masuk sini, boleh masuk sini. So itulah jaminan masa depan yang valid lah. Yes, betul. Bukan pada aku jadi lawyer, aku kerja kerajaan aku ada pencen, tak boleh. Sekarang ni kerajaan pun dah tak ada pencen lah. Betul, sekarang tak ada pencen lah. Nampak walaupun macam Bandani ni tapi tak ada. dia kena ada benda-benda lain untuk nak survive sekarang ni. Sekarang ni nak survive lah, kita tengok content creator dan sebagainya. EPF so mana ada? Kan? Apa jaminan? Famous pun tak semestinya boleh kenyang perut. Betul. So macam mana tu kalau pilihan, kalau kata kerja corporate 5 tahun mungkin naik 500 ataupun 201 tahun. Tapi kalau kerja content creator pula tak ada apa-apa jaminan langsung. Jadi apa pilihan yang ada? Sebab tu orang muda kata tak ada apa, tak ada kerja. Kan? So macam mana? Bagi saya sebenarnya dalam hidup ni kan, kita kena pick our own poison lah. So elaborate please. Daripada saya nampak, even dari diri saya sendiri pun, pengalaman saya nampak kita banyak tengok benda yang best. Kita banyak tengok pada rewards, tapi kita tak consider kepada the risiko tu. Tapi bukan salah content creator. Apa tu? Ada orang lah tunjuk segala, ini bagus, ini boleh terbang kereta mahal. Kita kena faham matlamat mereka. Kenapa ada sesetengah content creator dia tunjukkan kehidupan yang best? Sebab tujuan mereka bukan untuk jadikan semua orang ni content creator. Mungkin sebab salah satu dia adalah diorang nak buat rekrutmen. Mungkin dia ada bisnes. So diorang kena tunjuk diorang berjaya. Diorang berjaya. Mungkin sebab diorang nak tarik brand-brand untuk nampak lifestyle diorang supaya brand tu boleh sponsor ke. So ada banyak matlamat sebenarnya. Cuma bagi banyak orang dia tak faham apa tu motif kehidupan ni. Dia tak faham kenapa orang buat sesuatu perkara. Dia cuma nampak the surface, dia tak tahu kenapa orang buat macam tu. Contoh paling simple lah. Ada influencer yang minta maaf cakap lah, ada influencer yang jenis membelanjakan isteri dia. Membelanjakan isteri, maksudnya dia buat konten daripada isteri dia, dia gunakan isteri sebagai konten, dia gunakan anak-anak dia sebagai konten. Which is tak salah, depends kepada masing-masing. Tapi orang yang tak faham realiti hidup macam tu, dia orang akan rasa macam bestnya aku nak laki macam ni lah, nanti kalau aku dah kahwin nanti aku nak tayang lah aku punya laki, aku punya anak-anak. Which is tak salah pun. Tapi
kita kena faham influencer yang buat macam tu, dia ada sebab kenapa dia macam tu. Satu mungkin sebab dia nak promote produk kecantikan isteri dia buat, sebab bila dia tayang ke isteri dia, isteri cantik-cantik dekat social media, tarik klien, kata tarik, wife pakai produk apa, so senang dia nak jual. Ataupun kalau anak-anak dia tengok anak-anak dia jenis yang jenis kata bijak, dia boleh keluarkan produk untuk kesihatan anak-anak, kecerdikan anak-anak, minda anak-anak. So nanti new parent ni akan rasa macam anak kamu ni nampak macam bijak lah pakai makan apa. So senang ni nak menjual. So at the end of the day, saya nampak content creator is actually business. It's business. I see. Tapi masalahnya yang sebagai perception, yang dia tengok, dia rasa benda tu real, betul. Benda tu yang macam ini reference suami isteri dan sebagainya. Tapi there's more to it. Kalau anda berpelajaran, mungkinlah insya-Allah kita boleh tangkap lah benda-benda ni. Tapi kalau sekadar memang hari-hari scroll je, semua benda yang dia tengok tu benar, jadi memang masalah lah kepada jaminan masa depan. Baik, kita ada lagi nak kongsi lepas ni. Kita akan go to rapid fire punya segmen dalam YG Academy ni, yang mana kita akan minta panel kita pilih antara A atau B, dan anda jangan ke mana-mana. Dah makin hangat ni. Ni blok kedua dah panas ni. YG Borak selepas ini. Ramai sebenarnya adik-adik kita lepasan SPM masih lagi duk fikir apa yang diorang nak ambil lepas habis SPM ni. Untuk adik-adik lepasan SPM, jangan risau, kami ada menyediakan diploma in alien trade untuk adik-adik. Macam mana nak mohon, walaupun adik-adik belum lagi dapat result SPM, boleh saja menggunakan result trial adik-adik. Mohon sekarang sebelum terlambat. Link di profil kami, okey? SPM dah habis. Nak semua belajar apa Aku minat apa aku tak pasti. Awak yang tengah tengok video ni, jangan risau sebab YEG Academy menawarkan program-program diploma yang menarik untuk awak sambung belajar. Macam mana nak apply? Boleh tekan saja link dekat profil kami sekarang. Ush, baik. Aku daftar sekarang lah. Scroll social media, tengok kawan-kawan semua dah sambung belajar, dah kerja dah. Korang masih stuck lagi, tak tahu nak buat apa lepas SPM. Janganlah tunggu jawapan daripada langit. Alang-alang video ni dah lalu dekat FYP korang. YEG Academy menawarkan program diploma untuk korang sambung belajar, ataupun korang boleh pilih short courses yang kami tawarkan. Intake dah jalan dah ni. Boleh daftar sekarang sebelum terlambat. Baik, selamat kembali ke podcast Borak Kerjaya. Sekarang kita dalam segmen Rapid Fire. Kita nak tanya panel kita, mana lebih okey? Mungkin boleh elaborate sikit. Alright, soalan pertama. Office kerja 8 jam dapat gaji tetap versus gig kerja 12 jam dapat double tapi tak tetap. Mana satu pilihan anda? Kalau saya pilih yang option B. Option B, 12 jam tapi 12 tak jam. Tetap. Sebab? Yes. Sebab saya anggap macam ni, kalau kita minat satu benda, okay, dan kita tahu kita punya attitude very strong, kita boleh konsisten, 12 jam tu tak rasa macam bekerja pun. Masa tu is not issue lah. Yeah, it's not an issue. Sebab passion. Yes. Good answer. Alright, office ada cuti tahunan versus gig boleh kerja bila nak tapi tak ada cuti. So ni pasal cuti lah. Pasal cuti. Orang ada passion penting kan cuti ke? Betul lah masalahnya. Saya rasa bila kita minat satu benda tu, setiap hari adalah hari cuti. Okay. So kalau tanya saya dah biasa saya dah pernah lalui hidup bekerja, dah cuti tahunan, dah pernah rasa. Saya pun dah melalui fasa yang mana saya nak cuti bila-bila masa pun saya okey. Tapi kalau nak tanya saya mana yang best, yang pilihan saya, kalau saya lebih memilih yang itulah, flexibility. Flexibility lebih penting lah. Ini memang orang kata sejajar lah dengan gen-gen sekarang ni. Okay, office kena pakai baju formal. Baju formal. Gig ekonomi pakai baju tidur pun boleh. Jadi adakah itu part of kebebasan dalam berpakaian? Kalau tanya saya, dia tengoklah kepada orang. Macam saya suka pakai baju formal. Tak tahu apa. Walaupun dalam saya suka pakai baju batik macam ni. Kita bukan tak suka pakai baju batik dah. Randomnya ni sebenarnya. Tapi saya lebih suka tu. Tapi dia dia berbalik semua kepada orang lah. Ada orang yang tak suka pakai yang formal kan. Suka pakai baju t-shirt semua tu. Macam saya untuk saya ada that mood untuk bekerja, saya suka look good.
Okay, so dia nak dapatkan mood je lah untuk walaupun gig ekonomi tapi lebih suka dalam secara formal. Yes. Mungkin klien-klien ni pun bukan klien-klien bang. Okay, office kena layan office politik. Bila gig kena layan kerana customer. Okay, this is good. Dua-dua berat. Mana satu yang you would entertain? Mana lebih stress? Sebenarnya kalau tanya saya, yang lebih draining adalah melayan politics. Lebih draining daripada customer? Daripada customer. Why is that? Sebab bagi saya customer, one thing, saya nampak daripada sudut, saya tengok daripada beberapa sudut lah. Okay. Kalau kita layan drama politik berbanding dengan kalau kita layan drama customer. Okay. Customer walaupun dorang punya pertikaian tu kadang-kadang tak masuk akal, tapi we can actually learn what they needs about the products, apa kemahuan manusia. Sebab manusia ada banyak kemahuan, ada banyak keinginan. So kita boleh belajar. That could be insight to improve in ourselves dan juga bisnes yang kita ada. Okay, that's politics a good. Apa dapat? Politics yang kita dapat sakit hati. Tapi at the end of the day, laki banyak kita sakit hati, gaji kita tak mungkin naik pun. Tapi naik pangkat boleh tapi bos kalau kita mengampu naik pangkat, tapi belum tentu boleh gaya. Tapi boleh lah naik pangkat, boleh naik gaji tinggi sikit daripada tahun lepas, tapi belum tentu gaya. Belum tentu dapat freedom tu. Sebab at the end of the day, kita menghamba abdi kepada seseorang yang kita mengampu tu. Faham tak? Ini kalau kita cerita pasal ni lah, konsep mengampu, politik ni semua ni lah. Sejajar lah kalau sebut politik tu, partly is mengampu lah kan. Mengampu lah. Okay. Jadi okay, itulah kita punya rapid fire tadi. So far very insightful kalau kita dengar balik. Okay, dalam gig ekonomi lah, especially gig ekonomi ni besar, banyak. Dia nama pun ekonomi kan. Dia ada freelancer lah, dia ada content creator lah, ada yang tak bekerja dengan syarikat lah. Tapi ada satu trap dia yang mana dia terikat dengan sistem platform tersebut. Contoh kalau dulu kita dengar 5,000 Grab boleh dapat sebulan 6,000. Semua orang berpusu-pusu dengan ribu tu. Tapi sekarang ni kalau tengok kerja sama hours 12 jam sehari nak dapat 100.5 pun susah. Maksudnya the commission tu boleh suka hati dia potong. Yes. So macam mana tu? Dia selalu kalau macam tu kan, dulu yelah kita tengok macam Grab 5,000 kan, dan seronok kan. Semua nak jadi Grab. Semua nak jadi Grab driver, Grab rider kan. Tapi kalau sekarang ni kita tengok macam, alah baik kau masuk balik kerja lama je, sama je gaji tu tak. Betul. Dia berbalik semula kepada ni lah, berbalik semula kepada matlamat masing-masing jugalah macam cakap kan. Mungkin orang yang kerja Grab sampai sekarang dijadikan sebagai satu kerjaya. Mungkin ada yang sampai 5 tahun, 10 tahun dah kerja sebagai Grab driver ni kan. Mungkin sebab satu, diorang tak nampak money tu ataupun duit tu sebagai satu value. Untuk mereka mungkin diorang nampak flexibility, freedom sebagai itu lebih valuable. Itu lebih valuable. Mungkin saya anggap begitu. Tapi kalau tanya saya, kerjaya-kerjaya yang gig ekonomi, pada pendapat saya kita jangan spend terlampau lama masa kita berada dalam kerjaya tersebut. Okay, apa position you terhadap gig ekonomi sebenarnya? Dia one off ke? Dia boleh jadi satu stepping stone untuk, saya anggap macam inilah. Gig ekonomi ni sebagai satu platform untuk cari modal dia. Okay, bukan untuk kerjaya, bukan untuk lama-lama. Tak boleh jadi kerja. In fact, even content creation yang saya tengah explore ni pun, saya bagi tahu korang semua adik-adik dengar ni elok. Ini bukan satu kerjaya yang tetap. Okay, jadi ini apa? Maksudnya kalau nak explore boleh, tapi jangan ambil masa lama. So just explore, katakanlah motif dia adalah untuk dapat duit. Sebab orang kerjaya nak dapat duit je. Betul. Tegak je lah. So kalau dia anggap content creation ni sebagai gig ekonomi, satu kerjaya yang dia nak buat sepanjang masa, dia tak akan mungkin boleh sustain dan dia tak akan mungkin boleh berjaya. Kalau motif dia adalah untuk dapat duit. Tapi kalau motif dia untuk dapatkan duit modal supaya dia boleh escape dan buat bisnes, dan tanpa dia buat apa-apa dia dapat duit, then yes, boleh gunakan kerjaya ni, content creation ni sebagai stepping stone. So dia bukan the main goal lah. It's not main goal. It's not main goal. Unless kalau katalah dia dah dapat modal tu, dia dapat business, lepas tu dia suka content creation ni sekadar untuk bagi manfaat, dan teruskan. Sebab dia ada isu terperangkap tu tau. Sebab you dah bagi all in, contoh kat Grab ke apa, lepas tu education tak ada. So you dah tak ada cara lain nak dapat duit except benda tu je. So macam mana bagi orang yang dah terperangkap, pelajaran dah tolak tepi, dulu dah termakan dengan janji 5,000 sebulan, bila dah buat tak macam tu. Jadi ada lagi tak peluang untuk diorang nak nak tukar haluan ke apa ke? Kalau tanya saya, selagi mana kita belum mati, kita ada peluang. Saya punya benchmark terlambat ni mati je. So kalau katakanlah dia dah buat Grab, umur dia 56. Lepas tu dia rasa macam market tu dah tepu ataupun is a red ocean. Dia dah tak boleh dah terlampau banyak competitors, ramai orang join. So commission mungkin drop dan sebagainya kan.
So dia rasa macam dia nak tinggalkan. Dia nak tinggalkan, of course dia kena start from zero kan. Betul. So at the end dia macam ni je. At the end of the day, kalau kita nak buat satu benda yang bermakna dan kita nak capai satu satu curve untuk kita berjaya kan. Memang kita kena jatuh untuk jangka masa seketika. Untuk kita bounce balik. Yes, kalau dia ada teori dia tahu, tak silap saya. Dia ada teori dia untuk kita melantur lebih tinggi, kita kena jatuh dulu. Untuk seketika supaya kita melantur lebih tinggi. So for those people yang dah katakanlah dia dah buat kerja itu lama dalam gig ekonomi, lepas tu dia rasa macam tak berbaloi, dan dia quit, dan dia terpaksa untuk start all over again, katakanlah kerja kedai makan sekalipun ataupun apa-apalah, then do that. So it's necessary. Yes, tapi promise yourself dalam jangka masa seketika je, setahun ataupun 2 tahun. Tapi make sure ada deadline lah, bukan tak boleh lah, tak ada go with the flow, je. tak boleh lah. So kena set deadline, maksud deadline dan juga time frame. Mungkin 1 tahun ke 3 tahun. Dalam masa ni mungkin terpaksa untuk ikat perut, kita tak boleh ikutkan kemahuan, bootstrap. So this is where the business acumen mindset comes in. So kita kumpul dan baru kita boleh start apa yang kita nak start lah. You know, it's very interesting. You boleh dikatakan kategori muda lah, macam 20-an, maybe baru nak masuk ke 3 series. But mentality you, business minded you, knowledge you, background you, for me it's impressive. Jadi out of curiosity, with this mindset that you're having now, dengan circle you, network you kan, berapa banyak you pernah dapat paling tinggi lah dalam masa sebulan, so that you bagi sharing ni, so that orang nampak je, okay, fikir macam ni dapat banyak ni. So for you, berapa you pernah dapat dalam masa sebulan? Dalam masa sebulan 5 angka tu bagi saya benda yang logik lah. So saya pernah dapat dalam masa 5 angka dalam so 10,000 lebih daripada tu. Okay, bagilah satu figure. Minimum saya pernah dapat paling sikit lah saya boleh dapat is 15,000. Paling sikit. Okay, kita ambil paling maksimum yang pernah capai. Pernah capai maksimum Ini accumulate semua tau. Maksudnya ni masuk sekali. Maksudnya semua tu macam mana? Maksudnya sekali dengan business, sekali dengan all the things that you do. Oh, ya ke? Dalam masa sebulan. Macam tu banyak. Nak bagi perspektif, this is what you can be. Banyak tu berapa? I mean, ni profit lah. Profit lah, kira tak masuklah sale apa semua. Tapi macam kalau profit boleh able to bring home by having this kind of mentality, this kind of direction, berapa boleh? Sebulan lah. Sebulan. Tak lebih 100,000 lah. Okay. Tak lebih 100,000, tak kurang berapa? Tak kurang berapa? Tak, kita tak bagi pinpoint, tapi lebih kurang lah. Okay, tak lebih 100,000. Okay, dia 99,999 ringgit. Dia tak lebih 100,000, dia tak kurang 15,000. Okay, so between that. Between that. Tapi of course dia tak tentu lah, tapi in between that numbers lah. Okay, yang majority datang daripada? Majority datang, of course datang daripada business lah. Okay, majority business. So berapa persen datang daripada content creator? Content creation sekarang ni saya boleh cakap dia dah balance. Dia dah macam 50-50. Ada yang kadang-kadang sometimes ada yang 60-40. Tapi dia there lah, somewhere around there lah. So saya boleh cakap very balance. So katakanlah kalau saya nak let go saya punya business, saya tak nak jadi businessman, saya pening, tak nak handle, saya bagi orang my successor untuk handle. Untuk saya buat content creation ni, saya rasa dah mencukupi untuk saya survive, untuk saya mengikuti keperluan dan kemahuan diri saya. Okay. So katalah kalau tiba-tiba account you buat ni kena ban, which happen a lot. Ya, betul. Tanpa justifikasi, AI terus ban je. And then what? Adakah you akan memang ada plan nak kembali pada dunia kerjaya, corporate, even though you can kalau you nak. So what's the next bounce kalau kata that were to happen? Ada banyak alternatif lah. Satu, kalau saya rasa macam kalau account you start daripada bawah balik, macam mana nak buat? Start daripada bawah, maksudnya kena kerja lah. Macam maksudnya you dah kena ban, business pun dah orang dah jalan. Okay, kalau katalah you happens to kena calamities ke apa, you kena start daripada bawah balik, how would you start? How would I start? Pertama, saya akan gunakan circle yang saya ada. Okay. Utilize every resources yang kita ada dulu. So number one is I will try to pitch to everybody yang saya ada dalam saya punya circle untuk giving values. Sama ada diorang ambil saya bekerja ataupun diorang ambil saya sebagai talent untuk contribute dalam jangka masa seketika. Okay. Dan kalau kata account saya kena ban, saya buat balik je.
Oh, start balik lah. Oh, bukan you. Sebab bukan susah pun, kena bayar pun kan. Buat balik lah account tu. So you pernah buat. So dia tak adalah macam you complain all the time. Saya account saya walaupun saya ada 200,000 lebih account, main account, saya ada satu lagi account yang ada 25,000 follower. Oh, so you boleh start from there. So kalau contoh account saya sekarang ni, macam semalam saya buat live, saya kena ban. So saya macam it's okay. Hari ni saya boleh buat live yang baru dekat account baru. Oh, so saya boleh dapat the same number. Saya pernah, and the account tu pun dah healthy. Saya dah pernah generate money from the account. So yeah. Money datang daripada mana? Daripada platform tu sendiri atau daripada brands atau macam mana? Sebenarnya just sedikit lah on that. Dia datang daripada platform tu. Contoh kalau TikTok, affiliates. Okay. Dan live gift apa semua tu. And then of course daripada sponsors dan juga brand collabs lah. Oh, so ini antara cabang-cabang duit boleh dapat lah. Yes. Okay. So itu dia sedikit sebanyak kalau anda start from bawah kembali, tapi cuma you are very interested sebab you dah standby dah. Kalau kata jatuh dah ada backup plan, backup plan. And this is, in fact, you ada degree in HR pun, itu pun boleh consider sebagai backup plan. So macam mana orang kata boleh tak berjaya sebab dia walaupun ni dah terjatuh, sini ada. Jadi ini betul. Sebab tu saya pelik, macam mana orang cakap tak ada kerja? Faham tak? Macam mana boleh tak ada kerja? Bukan saya cakap, orang netizen cakap, mak bapak cakap kan. Contohlah dia orang ambil Masscom sekalipun. Okay. Katakan dia orang ambil Masscom, lepas tu dia orang buat tak jadi. At least ada Masscom. Boleh je masuk mana-mana industri yang memerlukan. Tapi ada influencer sekarang dia cakap Masscom tak bagus. HR tak bagus. Jadi mungkin dia cakap tu ada kebenarannya. Untuk tahu lebih lanjut, lepas ni kita akan sambung lagi blog terakhir dalam podcast Borak Kerjaya. Jangan kemana. Ramai sebenarnya adik-adik kita lepasan SPM masih lagi duk fikir apa yang diorang nak ambil lepas habis SPM ni. Untuk adik-adik lepasan SPM, jangan risau, kami ada menyediakan diploma in electric untuk adik-adik. Macam mana nak mohon walaupun adik-adik belum lagi dapat result SPM, boleh saja menggunakan result trial adik-adik. Mohon sekarang sebelum terlambat. Link di profil kami, okey? SPM dah habis. Nak semua belajar apa Aku minat apa aku tak pasti. Awak yang tengah tengok video ni, jangan risau sebab YEG Academy menawarkan program-program diploma yang menarik untuk awak sambung belajar. Macam mana nak apply? Boleh tekan saja link dekat profil kami sekarang. Ush, baik. Aku daftar sekarang lah. Scroll social media, tengok kawan-kawan semua dah sambung belajar, dah kerja dah. Korang masih start lagi, tak tahu nak buat apa lepas SPM. Janganlah tunggu jawapan daripada langit. Alang-alang video ni dah lalu dekat FYP korang. YEG Academy menawarkan program diploma untuk korang sambung belajar ataupun korang boleh pilih short courses yang kami tawarkan. Intake dah jalan dah ni. Boleh daftar sekarang sebelum terlambat. Baik, selamat kembali ke podcast Kerjaya. Borak Kerjaya ni macam-macam kerjaya kita dah bincang bersama dengan Azim Adnan. Jadi very impressive sebenarnya untuk orang muda belia yang having this orang kata champion mentality lah. Tapi sayangnya mentality yang macam ni bagi saya rare, tak banyak. Sebab apa? Kebanyakan orang macam, kalau kita boleh tengok lah sekarang, kebanyakannya boleh dikatakan generasi sekarang manja. Kalau kerja lebih office hours sikit tak boleh, komplain, tak nak datang, terus pindah kerja ataupun terus sekarang ni semua viral kan je. Betul. Viralkan ke pejabat buruh ke, walaupun rasa tak sedar hati sikit. Jadi macam mana kalau dari segi HR tu, macam mana sebenarnya nak buat? Saya rasa kadang-kadang orang HR ni satu golongan yang dibenci lah. Sebab dalam company. Satu sebab of course satu sebab of course dia dianggap sebagai balaci kepada bos. Betul kan? Tapi sebenarnya kita kena faham sebab HR ni dia tergantung kepada rules. Rules dan juga Employment Act kan. Tergantung kepada rules dan juga regulation yang telah pun ditetapkan dalam dasar undang-undang. So apa yang HR bagi tahu tu, kalau kata dia tak boleh, maksudnya bukan sebab bos kata tak boleh, sebab memang kalau ikutkan memang tak boleh, kalau ikut dari segi akta ataupun undang-undang dia. Ataupun dari segi undang-undang yang dia telah pun ditubuhkan di syarikat tersebut. Sebab company bebas untuk ni asalkan dia tak melanggari inilah Employment Act kan. Tapi cuma bagi saya, untuk kita semua sebagai pekerja lah, saya anggap diri saya juga sebagai pekerja lah,
kita kena ada that mindset dan kita kena ada that knowledge about HR juga. Okay. Untuk diri kita. So that bila kita ada that HR skill ataupun HR knowledge kan, HR acumen, apa-apa benda yang kita lalui dalam office tu, kalau katalah benda tu bercanggah dengan Employment Act ke ataupun dengan apa-apa undang-undang buruh ke apa ke, at least kita dah ada pengetahuan tu, kita boleh lindungi hak kita sendiri. Okay. Cuma masalah dia timbul bila ramai pekerja dia tak faham apa hak dia. Lepas dia tak faham apa hak dia, dia salahkan HR. Lepas tu yang dia tahu cuma report dekat JTK, report dekat pejabat buruh. Tapi at the end issue tu semua tu dia sebenarnya tak berbaloi pun untuk dia escalatekan dekat organisasi sebegini. Kenapa tak baloi? Sebab puas hati kot. Dia dah kenakan aku punya ex-boss, aku punya organisasi yang orang kata menindas dan sebagainya. Sebab at the end of the day kita kena tanya diri kita, adakah berbaloi kalau untuk isu sekecil macam tu nak kena turun naik pejabat, nak kena spend minyak, tol, nak kena pergi sana, nak kena buat report, nak kena prepare all the document. Oh, banyak kerja rupanya. Banyak kerja. Oh, bukan report macam kita bagi report dah habis. Tak, banyak kerja. Banyak kerja. Dapat pula kalau contoh kalau kes tu terlampau besar, mungkin terpaksa masuk sampai ke tahap mahkamah. So dah kena hire lawyer dan sebagainya. So benda tu semua bagi saya dia tak nampak berbaloi lah at the end. Unless kalau benda tu betul-betul melanggar hak dia sebagai individu, sebagai pekerja. Then of course contoh macam contoh KWSP tak bayar ke, gaji tak bayar ke, then this kind of action boleh dia ambil tindakan. Okey. Tapi kalau benda-benda macam sakit hati sebab tapi itu yang common sebenarnya. Sakit hati lepas tu blast dekat media sosial. Dan sebenarnya ramai juga orang yang pernah kena buang kerja by doing so. Adakah itu sebagai background HR kan, adakah itu ethical atau tak, ataupun dia ada political views pun kena buang juga. So what do you think about that? Yang ini dia berbalik semula kepada satu, kena berpegang kepada akta tu lah. Kita tengok lah kalau benda tu bercanggah dengan akta tu, of course kita boleh lepaskan. Dan sebenarnya untuk lepaskan tu dia tak boleh nak secara abrupt lah. Ini kita pandang daripada sudut moral. Okay, kita pandang daripada sudut manusiawi lah. Kalau benda tu kita rasa macam kita boleh sekadar untuk bagi reminder ataupun warning dulu, bagi warning dulu supaya diorang rasa I went beyond boundaries kan. Saya dah terlanggar boundaries ataupun saya dah melampau. So mungkin kita kena bagi ni dulu. So dia terpulang kepada macam mana a certain situation tu being handled. So at the end of the day bagi saya there's no one above the law. So at the end kita kena tengok juga undang-undang tu lah. Let's go to the law. Tadi kita tengok HR organisasi. Dan juga kalau ikutkan HR dalam negara adalah contoh sekarang ni kita tahu rakyat adalah orang kata stakeholder lah untuk kerajaan. Kalau kita tengok sekarang ni ramai, dan antara the fastest growing economy is gig economy di Malaysia ni, yang memang luar biasa, tak pernah ada ekonomi secepat ini bertumbuh. Ramai orang dah pergi gig economy, tapi yang dilindungi yang orang kerja corporate, DPF, ada SOKSO. Tapi untuk orang-orang yang ramai ni siapa nak jaga? Mana HR kerajaan? Macam mana tu? Tak ada langsung perlindungan. Suka hatilah platform provider nak bagi sikit ke nak bagi banyak ke, lentak lah. So macam mana? What do you think? Yang untuk gig ekonomi ke? Untuk gig ekonomi, untuk majority of rakyat sekarang ni yang dah berhenti kerja, tak sambung kerja dah. Dia teruskan whatever buat. So apa pandangan about this? Pandangan saya punya pandangan, sebab benda ni benda baru kita tak boleh nak harapkan dia terus stable. Benda-benda baru ataupun benda-benda yang kita tengah explore sekarang ni, yang masih lagi tengah cari rentak lah kita boleh katakan. Kita tak boleh expect yang kita akan dapat security ataupun keterjaminan daripada industri ataupun daripada kerja-kerja macam ni. At the end of the day, dia kena berbalik semula kepada individu tu sendiri untuk mempersiapkan and make himself or herself prepared lah. So kalau katalah mengharapkan masuk dalam gig ekonomi ni, tapi dari segi kita harap punya perlindungan ada, apa semua ni ada kan, dan bukan takkan ada, kita tak tahu bila akan ada, dan mungkin akan ambil jangka masa yang lama untuk ada. Tapi once you have decide this way, you kena tahulah apa dia punya risiko, dan so that you can take precautions. You can ada standby, you boleh ada backups, so that kalau anything happens, you tak dapat perlindungan dan sebagainya, you tahu macam nak counter, you tahu macam nak hadap.
Tapi the way you answer is very brilliant. Yang mana instead of menunding kepada kerajaan, kenapa tak tolong, kenapa tak ini, tapi balik pada diri sendiri dari segi persediaan. Betul. So bukanlah salah orang lain, bukan salah pokok jalan raya, tapi kita sendiri yang kena bersedia. Okey, jadi sebagai persediaan untuk para pelajar yang yang lepasan SPM secara khususnya, yang terlalu banyak option, dia tak tahu nak pergi kat mana. So apa kata-kata Azim Adnan kepada mereka, kalau boleh want to be like you, minimum boleh dapat 15,000, maximum under 100 today. Tunggu jap 2-3 tahun nanti. Betul. 100,000 bulan Mat. Betul. Jadi apa kata-kata Azim kepada mereka, how to be like you? Saya rasa kita semua, tak kisahlah apa pun, daripada mana pun latar belakang, siapa pun kita, atas takat umur berapa pun yang kita tengah hidup sekarang ni, kita semua kena berpijak pada bumi nyata, kena ada satu mindset yang very reality lah. Okay? Untuk ada pada tahap seseorang yang kita dah nampak macam megah, wow kan, kita kena tahu diorang lalui benda tu berapa lama, apa kesusahan yang diorang kena lalui, apa yang paling teruk diorang pernah lalui. So macam tahap saya sekarang ni, kalau saya dah capai tahap saya sekarang ni selepas 10 tahun berempas pulas. Selepas bertahun-tahun berempas pulas, try tak jadi. Dan itu memang formula dalam hidup ni, tak ada escape. There's no shortcut. Memang the only way for you to have that shortcut, unless kalau engkau kabel, orang VIP, ada banyak resources, kaya, yes, kau boleh capai lah macam tu. Tapi kalau katalah kita ni sekadar rakyat marhain, there's no shortcuts. Cara dia adalah dengan trial and error. So kena lalui lebih banyak lagi kesusahan tu supaya kita belajar dan kita perbaiki diri. Dan insyaAllah apa-apa matlamat yang kita nak capai dalam hidup, kita boleh capai. Kalau kata adik-adik semua nak jadi content creators kan, jangan tengok content creators yang established. Cuba tengok content creators yang tengah terkial-kial nak bina diorang punya branding sendiri. Okay. Dan from there kita boleh belajar. Sebenarnya banyak content creator yang dah berjaya. Contoh Khairul Aming sekalipun lah. Contoh. Sebab sekarang dia tengah promo dengar kan. Khairul Aming capai sekarang ni pun selepas 10 tahun. Dan waktu, pernah tak kita tengok waktu dia terkial-kial buat video, tergagap-gagap cakap? Orang tak pandang benda tu semua. Orang pandang bila dia dah siap. Orang tak pandang waktu dia tak siap. So kalau kita nak buat satu benda dan kita nak capai tahap orang, standard orang macam tu kan, kita kena tengok juga apa dia punya struggles, apa dia punya hardship yang dilalui. Saya nak tengok. Orang tu tak kongsi, dia kongsi baik-baik, dia kongsi 30 saat sold out. Yang dia kongsi macam satu ni terjual semua cerita best. Macam mana orang nak tahu? Saya yakin kalau untuk content creator yang bijak, diorang akan share lah. Diorang akan share all the struggle. Sebab ini satu proses journey untuk mereka juga. Dan kalau kita jenis rajin dan kita betul-betul nak, scroll lah sikit bawah tu. Okay, tahu post yang 2018 ke kan, kita tengok video dia, dia buat macam ni, video pun pakai kamera biasa je. Dia nak cari tak nak cari lah kan. Semua nak disuap payah lah. Tapi apa yang saya dapat tadi adalah sebenarnya there's no shortcut. The shortcut tu adalah sebenarnya long cut. Maksudnya kita ambil kejap-kejap adalah tersidai. Tapi the long cut tu adalah the shortcut. Maksudnya kau hadap, tahu-tahu makin tinggi, makin besar sampailah ke level lain ni. Jadi mentality yang memang suka sangat everything nak hack, everything nak shortcut, kodon-kodon nak cepat, ada ChatGPT dan sebagainya. Itu what do you think about that? Sebab semua benda boleh shortcut, semua benda ada hack. Jadi orang nak ke jalan situ aja. Tapi sebenarnya itu bagi, kalau kehidupan ni bagi saya tak ada shortcut. Tapi kita boleh gunakan tools ni sebagai alat untuk memudahkan cara kita untuk dapatkan benda tu dalam jangka masa yang kita nak. So mungkin kalau tak ada contoh dengan tools AI yang kita ada sekarang ni kan, kalau tak ada AI ni mungkin kita kena ambil masa beberapa tahun untuk capai apa kita nak. Tapi sebab kena ada AI ni lebih mudah, cost effective, so mungkin lebih senang dan lebih cepat untuk kita capai apa yang kita nak. Tapi yang try and error tu boleh shortcut tak? Try and error tu boleh shortcut. Boleh shortcut tak? Boleh shortcut. Maksudnya try you melalui apa yang lalu, jatuh bangun tu. Benda tu boleh shortcut tak? Boleh macam skip all tak boleh. Benda tu tak boleh skip. Benda kena hadap. Kalau contoh kalau benda tu tak jadi, kita tak boleh complain lah. Kita kena buat baru lah. Kita kena belajar tambah baik lah. So perjalanan hidup tu memang kita tak boleh nak ambil shortcut. Kita kena lalu. Tapi ada benda-benda yang boleh mudahkan kita mudahkan kita. Antara yang mudah tu adalah yang bagi mereka tercari-cari tentang kerjaya anda ni, YEG Academy ni. Ini sebenarnya jambatan pendidikan anda, yang mana dia bukan saja menyediakan pelbagai kursus-kursus. Ini macam belajar terus kerja tau kalau kat YEG ni. Maksudnya
dah ambil terus bidang aviation ke, bidang haji umrah ni terus masuk industri punya. Dan termasuk dengan khidmat orang kata nasihat tentang pendidikan. Anda boleh dapatkan daripada YG Academy, samalah macam mentoring tadi. Betul. Samalah kiranya saya punya, kalau kita tengok pengalaman saya tadi kan. Saya internship, saya tulis syarat masuk. Samalah macam ni kan. Sama. Tapi ni tunggu dapat kerja sama. Betul. Dan anda tengok sekarang bila dah ada laluan, dah ada kerjaya, dah ada orang kata skop, senang sikit, dah ada tapak untuk start from there. Jadi kepada anda yang tercari-cari, kalau nak tahu dengan lebih lanjut, anda boleh layari www.yegmy.com dan anda boleh tengok ke dalam tu apa yang ada, ataupun kalau sekadar nak tanya je apa yang patut saya buat, insyaAllah ada orang-orang macam orang-orang bijak, orang-orang hebat yang dah pun buat, boleh bantu anda. InsyaAllah. Saya ucapkan terima kasih kepada Azim. Terima kasih banyak, Wan. I'm very impressed by the way dengan seorang orang muda yang having this kind of very sharp mentality. Semoga terus sukses dan berjaya dan sebarkan kebaikan, knowledge, sharing kepada semua follower you, dan promote lah sikit podcast Borak Kerjaya ni, insyaAllah. Boleh, tak ada masalah. Jangan lupa saksikan podcast ni. Saya yakin follower saya mesti tengok punya, jangan risau. Okay, thank you so much. Kita jumpa lagi. Dengan itu saya Wasiril Aswad. Terus sokong podcast Borak Kerjaya. Banyak insight-insight kita bawakan kepada anda. Okay, bye-bye.